kenapa pembahagian harta kepada kaum lelaki 2 bahagi dan kenapa untuk orang perempuan 1 bagi. Orang inang, orang terima nafkah kamu agam, orang bi menghalang lengejuk pusaka di agama agam, kubi kedon. Nak siap untuk duduk bersama suami. Kan tak boleh kerana suami ada duduk pijak si. Yang baik akan suami. Jadi salah satu alasan 2 bahagi kepada laki-laki, dia akan membiayai isteri daripada mahar hul ilame yang pihak dikuru 20-25 ya, alayan nafkah, alayan pangan, sandang pangan lanjut rumah dibayar juga kecuali mengkawin dengan orang pidi ya. Nah yang pidi orang pidi hidup rumah ni kamu Aceh Utara pegang geruk. الله وملائكته يصلون